hari yang lalu saya datang ke kampung ini. Ingat lagi ya? 2 bulan sudah, 2 bulan lalu saya ada mari sini. Saya mari tengok ini tempat, ini kampung. Chief Datuk Najri minta saya sama dia turun kawasan ini. Dia minta untuk tengok ada problem-problem di kawasan ini. Jadi saya dengan Datuk Nazri datang kawasan ini untuk tengok masalah waktu itu, masalah banjir, iaitu di kampung Kolam Air, kampung Station, dan satu lagi kampung banjir. Jadi kita datang untuk tengok masalah, untuk kita selesai, untuk kita tolong. Macam mana kita mau tolong bagi itu problem semua selesai. Dan hari ini dulu 19 hari bulan Januari, 2 bulan lebih sikit saja. Hari ini saya datang lagi untuk kita mulakan projek itu. Dia panggil untuk kita majlis pecah tanah seperti yang kita janjikan. Saya janji dulu, dia orang minta, saya tanya YDP, berapa rumah? YDP cakap untuk mula-mula bagi 350,000 lah. Saya kata okey, kita lulus 350,000 untuk buat kita. Selepas itu saya tanya lagi, apa tempat yang perlu kita selesaikan? Saya tanya JPS. Dari JPS tambah lagi RM400,000. Jadi saya harap dengan adanya projek ini kita akan dapat selesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat di kawasan ini. Semua turun ramai-ramai, sokonglah barisan. Terima kasih banyak. Jangan lupa sokong semua dengan Datuk Seri Nazri Aziz, boleh atau tidak? Sokong sama Cikgu Zenon, boleh atau tidak? Boleh sokong sama Datuk Siti Salma, Tun Lumuk Allah. Terima kasih semua. Sisi Tajia dan terima kasih. Assalamualaikum. Saya lulus jadi stesen Maya Lemah punya 50 ton. Lulu punya mali Maya yuk masuk rumah. Sekarang MB dan atas bikin sekarang Maya mai. Korang masuk. Ya. Penduduk di kawasan ini yang telah lama dah sudah hampir sudah lebih 30 tahun lah duduk sini. Tapi dengan keadaan yang selalu mengalami banjir, sekarang dah kurang lah, dah tak ada bermasalah yang besar. Itu sajalah. Kita tak lupa mengucapkan terima kasih banyak-banyak lah atas prihatin pada kerajaan, pada yang penduduk-penduduk di sini yang dapat mengurangkan masalah yang selalu dihadapi, yang suka sekarang alhamdulillah okey, cukup bagus kerajaan buat bantuan pada semua penduduk kampung sini. Ya, terima kasih. Banjir selalu didatangi banjir, tapi sekarang tak ada dah kurang dah. Dekat sini kami duduk selama 5 tahun. Kat sini ada juga masalah banjir, tapi sekarang kami mengharapkan tak ada banjir lagi lah, sebab MB dah buat naik taraf kat kampung ni. Kami memang suka sangat dan gembira